boleh dia nak pergi sekolah. Sampai dipakai sekolah lah je. Sebab tak boleh dalam-dalam. Nanti cikgu marah rasa dia lah. So, dah jam apa? ha? Dah jam apa? Kali ni dah jam 4. Jam Dah 4. 2026. So nanti jumpa lepas balik sekolah lah. Alright. Sampai pagar sekolah lah dia boleh tengok. Jom kita tengok perjalanan kita.
masuk kecil bal. Lepas dah lepas. Update terkini ada di Facebook Suria FM. Setiap bertemu lagi, Suria, Music dan Jiwa. Dalam aku mencari aku, bukan memaknai dunia. Narasinya Tutup sini ya. beza. Gusar. Di manakah aku, diri yang sebenar, yang sebenar. Di ruang yang baru, mengisi jiwa, menolak aku tertunduk setia. Okay guys, dah Okay. sampai. Jom. Jom. Tu betul air tak payah bawa? Sekejap aja sampai nak sampai sana. Takut cikgu nampak. Nampak apa? Nampak kamera lah. Tak boleh ke? Tak boleh. Boleh lah. Okay. Ni first day sekolah. Dah berapa? Ah, Dah berapa? 4. Dapat. Waktu sebelum 26 darjah 3. Darjah Jam 4. 4 lah. Hampir darjah 6. Dah jam 6. 2 tahun lagi. Lepas tu? Darjah 6. 6. Lepas tu kalau 3 tahun lagi tingkatan 1 dah Irfan. 3 tahun lagi. Oh ya ke? Ha. Mana sekolah awak? Ha? Ni sekolah awak ni. Oh ni sekolah awak. Dah jom. Tu on lagi tu. Ayah pergi tunjuk kat bawah. Belum. Dah. Tutup. Okay guys, nanti berjumpa di rumah. Ya. Macam tak balik nanti lah. Lah lupa nak bawa selipar. Awak ni. Pergi situ. Salam. Kita kat. Ya, tak apa. Boleh. Apa jauh tu? Di pasar dah. Nak gambar yang Pikachu dulu boleh. Nama kau? Pikachu. Pikachu. Kalau Pikachu dia kesiannya. Topi. 2,000 years later. Assalamualaikum guys. Kita dah balik daripada sekolah. Hai, Ibu. Kenapa awak pakai baju purple? Sebab Ibu jadi pengawas. 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 Dibagi buku. Air tu tinggal sikit. Dia bagi buku, lepas tu dibayar dah. Belum. Free. Free? Ha. Macam mana boleh free buku? Saya rasa sebab budak darjah 3 dah ambil buku Kafah Ifan. Ifan ambil buku darjah 4. Seronok ke? Seronok guys. Seronok banget. Dapat pergi sekolah hari pertama. Happy lah. Tapi asjad tak ada. Tak apa guys.
Asjad dah pindah tempat. Dia jadi Safa bukan Marwah. Ifan Marwah. Ifan jadi pengawas warna purple. Pengawas PRS. Bukan PSS. Pengawas PSS lagi teruk lah. Nombor 3 lah. Nombor 2 pengawas PRS. Nombor 3 nombor paling hebat lah. Nombor 1 pengawas sekolah. Dia boleh tulis nama. Ifan kena bagi tahu lah ini kena buat apa. Sebab PRS. Ifan tak boleh catat nama. Habis apa awak boleh? Ya Ifan boleh, Ifan kena larang. Larang dia? Atau tak membantu. Membantu. Membatu ke membantu? Membantu. Lagi satu kan guys. Selain Ifan boleh membantu membantu kan. Ifan pun boleh lapor ke guru. Ada bergaduh ke. Tapi kalau pengawas sekolah kan, dia boleh semua. Catat nama, boleh lapor ke guru, boleh tolong orang yang hilang duit ke apa, semua boleh. Masalahnya kalau awak selalu hilang duit tu macam mana? Dah lama dah tak hilang dah. Yelah sebab lama tak sekolah kan? Ifan dah terbiasa dah. Terbiasa hilang duit? Hilang duit dah terbiasa kan dulu. Sekarang takkan. Ya. Kita tengok dia baru first day. Nasi dah naik dah harga dia. RM3 tu. RM3? RM3 satu. Nasi saja? Lauk? Tapi lauk dia besar lah. Oh. Hari ni awak belanja berapa ringgit? RM3 tu pagi. RM4 tu pagi. Macam biasa lah. Macam biasa apa? Biasa, lepas tu beli kuih. Awak simpan berapa ringgit? Tak simpan hari ni. Esok Ifan simpan. RM10 awak habiskan satu hari? Sekarang ni ada belajar ke tak? Ada belajar ke? Tak. Mewarna. Mewarna ke? Lagi? Itu aja. Mewarna Lepas tu je? bagi buku Fard Ain. Itu je? Buku tulis Fard Ain. Kafar? Lagi satu esok bawa duit lebih. Sebab apa? Nak apa? beli buku kat kedai ustaz. Buku apa? Darjah 4. Ya, buku darjah 4 set bagi duit. Dah buku apa? Buku Ada darjah 4 lah. sejarah. Yelah buku dah jumpa. Buku apa? Buku tulis, buku aktiviti. Buku latihan, buku tulis. Yang pertama bahasa Inggeris. Buku yang macam sama tapi lain sikit lah. Sama tapi lain. Dia macam buku Inggeris bahasa 3 ya, buku aktiviti lah. Tapi dia warna hijau kan. Tapi yang ni warna koko merah. Coklat merah. So macam ni macam bukan lah. Sama bentuk dia. Oh ya ke? Panjang. Awak nampak ke? Dah sampai rumah. Naik mandi. Saya nak berak dulu. So tutup sebentar. Cakap jangan cakap. Kita.